Assalamualaikum. Ini kita baru dengar berita yang mengatakan tempat kejadian kemalangan baru-baru ni yang melibatkan bas susi tu nak diletakkan lampu solar. 380 lampu 380 batang lampu yang akan diletakkan itu. Benda bagus. Biasalah orang kata selepas kejadian barulah orang akan nampak, maknanya di situ akan letak lampu-lampu supaya tak gelap. Jadi mungkin agak lepas ni akan berkuranglah kejadian kemalangan dekat situ, walaupun dah selepas meragut 15 nyawa baru-baru ni. Dan juga desakan-desakan orang ramai ataupun desakan-desakan daripada orang atasan yang nampak kejadian tu memerlukan lampu di kawasan itu. Jadi cadangan saya lah, tak payah letak lampu, sebab letak lampu tu macam merugikan. Sebab apa? Yelah, nak beli lampu, letak tapi tak dapat pulangan. Tak dapat. Jadi apa yang saya nak cadangkan ni, baik letak AES. Letak yang baru tu. Awas, point to point. Itu okey juga. Letakkan benda tu banyak sikit. Maknanya sekilo letak. Jadi siapa laju, kena saman. Dapat duit. Ada pulangan. Siapa slow, selamat. Jadi tak payah tempat tu biar gelap pun, orang dah tahu dah situ ada AES tu, kamera tu, dia akan slow, auto slow. Jangan risau. Sebab apa? Dia tak nak bayar saman tu. Kalau laju kena bayar saman, awak untung. Faham tak? Tu cadangan saya je lah. Kalau tak nak, tak apalah. Cadangan. Walaupun itu cadangan daripada saya, walaupun saya tak berminat pun dengan kamera tu, saya pun tak setuju pun kamera tu. Yelah, macam tak tahulah kan. Tapi apa boleh buat kan? Dah awak nak buat, tak boleh nak cakap apalah kan. Mana yang laju tu bayar je lah saman kan. Duit banyak, apa dah hal, bayar je lah kan. Jadi nanti kalau jam nanti kan, beli roti pelantar siap-siap kan. Okey, apa pun terpulang pada awak lah, sebab duit awak bukan duit saya. Kalau saya langgar peraturan tu, saya keluar duit lah. Tapi itulah, kalau buat tiang lampu, tiang pacak keluar modal, tak dapat pulangan. Pasang kamera, dapat pulangan. Tak nak fikirlah. Apa pun, taziah buat pada mangsa-mangsa yang kejadian baru-baru ni. Apa pun terbaik daripada anda, dan anda pun boleh berfikir dengan pemikiran anda sendiri. Assalamualaikum.